Nasrin. Oke, Nasrin. Alhamdulillah. Aku main apa entah sih kau? Kau ya do karajos tak ya? Pandras tadi. Pandras itu ah. Ayo kita. Kau proyek masih santai ya? Wih, santai ya lagi. Banyak perintah aja santai. Alhamdulillah lagi. Lawan dia tak tadi kau? Mandi ke? Hah? Itu yang alam ini ya. Mati lah, gak belain nanti ya. Lain banyak kan? Rencana kau tu mandi, dia tempat mandi nancak. Oh iya. Mana sih? Ini ada apa? Di mana tempat lagi? Aduh lah. Kau payah sama-sama kan? Iki sana touring gitu sih kau. Ayo, boleh asrama ancak lagi. Di mana anak yang lain kau? Mungkin sedang belajar di bawah gini. Nah, tu belajar hari libur ke belajar ya kau. Tengah merah gini nak. Kini nak asrama rajin nih. Anak kita ajak yang bawa anak. Apa lagi? Dari sini. Weh, lah mandi tadi kau. Lah. Weh, bawa nak kau? Kawan saya yang main lah. Bawa ni bola kau. Main buri kalah kau. Semua. Camen meranang lah. Kan tak di boya lah. Meranang wak, meranang. Kini kamu apa berenang? Kalau ndak nak melado ketua malam ni kau. Baru kepindiang banyak. Kepindiang apa lah kau? Nak cahayo. Bangun. Cuma ni cedor tu. Assalamualaikum Ustaz. Apa aja Ustaz? Ikut ambil coklat nama lu. Yo tinggi buahnya Ustaz. Banyak Ustaz pergi mandi ya Ustaz. Kata lah mau kerja Ustaz je kau. Kata-kata Ustaz dia mah. Pergi mandi wak. Patang le mandi urwa. Dan patang itu harian dulu Ustaz. Dan untuk kini untuk besok mandinya kau. Mandi. Ada tempat mandi yang cak Ustaz. Pergi mandi kini Ustaz. Baik Ustaz. Pergi mana Ustaz? Mereka tahu lo berenang lagi koko. Pakai kisar kau. Jalan je lah. Dia mau kecil kisar kau. Dia macam mu tu. Jadi mau kecil kisar kau. Naik jalan Ustaz. Mampu Ustaz. Onde. Kau mana Ustaz? Oh iya ya. Ada ni hilang. Ustaz tadi ke mana perginya? Oh iya gimana Ustaz tadi ya? Ustaz. Ustaz Tinggal Ustaz ya. Gimana Ustaz hari ini? Ustaz. Ustaz. Ustaz terciri Ustaz. Ande. Ustaz. Nak Ustaz. Ustaz. Tinggi Ustaz. Mampu Ustaz. Kata tingkat Ustaz. Tingkat lah. Pasal kepatang. Kepatang ada Ustaz jadinya. Pacar lah. Apa kita ciri situ? Kan batu cambor Ustaz. Jadi kita ciri cambor kan. Ciri je nak kira dolinju nak tu. Boleh. Kita ciri Ustaz itu dia. Iya. Kok Cari buahku ini. oh, ini Ustaz. Itu ikut adonya. Kau busik kan Ustaz? Tapi Mahal beli orang.
Mahal ada. Soalnya dia balang kan Ustaz. Kalau mai apa iya Mas Ustaz? Kau tu subek pada Ustaz. Ini kalian yang sangka tadi. Yo, kami disangka tadi Mas Ustaz. Ya tadi kan apa ini? Dia tadi kok main hilang itu. Jadi salah dulu ya kan. Yo, kami santai-santai Ustaz, nah Ustaz ketubuh, malam kami ke mengajar Ustaz. Udah duduklah lo ya. Jadilah Ustaz. Ini kan dah jauh tadi jalan Ustaz. Talago ko asal muasalnya 2 years ko Ustaz. Oh mana? Ko namanya Talago Pulai. Talago Pulai. Talago Pulai ko dulu no. Ada sejarah di situ. Di atas ko ada kuburan Siti Jamilah namanya. Jamillah Ustaz. Siti Jamilah tu dulu istri dari Tuanku Lareh Simawang. Tuanku Kiramai. Tuanku Lareh Simawang. Tuanku Laras. Ini aja tuan Ustaz. Udah. Oh enggak. Jadi Tuanku Lareh Simawang ko babininya kasangka. Sangka Ustaz. Yo. Oh kami dari sangka. Nah Siti Jamilah ko istri pertamanya. Jadi Siti Jamilah ko ndak ingin untuk dimadukan loh. Akhirnya ketika Tuanku Lareh Simawangnya nikah, dibunuhnya lah dirinya deh. Dibunuhnya anak berdua. Dibunuhnya nang wadang batamu suatu anak nenek itu baru dibunuh dirinya. Apa penyebabnya Ustaz? Dibunuh. Yo nak ingin dimadu loh. Oh, mari. Daripada bakalang acuk dah. Bakalang mato biarlah bakalang tanah. Angau ni tu ah. Iya. Mako di kebun di siku. Apa namanya di siku Bukit Ngojan namanya. Boleh kita cari lihat. Bukit itu Ustaz. Kata aku ada menhir gini kok. Pai mandi kemari tadi Mas Ustaz. Ya. Boleh mandi sekarang Ustaz. Mandi boleh saja Ustaz. Cuma di situ dijaga adabnya. Dulu lah ada orang mati dalam Tuan 6. Dia tak kabur. Oh, betul. Ikut Talago yang ada di Simangko tak pernah karim. Selebihnya ada Talago Okete, ada Talago Jani nama sikit. Kadang-kadang ada lagu tu Talago Bantah. Selebih Talago tu karim tu koleko lempang. Sejarah lempang atau ni kokocok. Ada ayat terus. Jadi kok kan mandilah. Cuma ya jagolah hadap di situ. Mancang ni boleh hidup mancang ni. Kan itu loh Ustaz rencana yo cie pe mandi ni kau Ustaz. Kau namanya Talago Pulai Jorong Koto Godang Nagari Simawang. Kau balik kau Simawang yo kau namanya Jorong Koto Godang. Kau dibalik kau Jorong Narek. Darek. Jadi itulah sedikit sejarah dulu. Kok kamari je sok bolah kawan mari sok. Bolah kawan-kawan dari kampung awak. Buat aja wisata sok mana desa ya. Awak pulang mah? Awak aslinya dari Sangka tadi Mas Ustaz. Ndak asli awak Sangka. Asli Sabana dia bertipu merantau sekolah pergi ke Sangka. Di cari mau di si Joni. Sana kenal semua si Joni tipu. Ambo Joni banyak kampung Ustaz. Cuman itu cieknya. Tak kenal. Ada Joni. Ya. Dicari lawak bang. Awak lah. Nama awak sagagai ko awak pencari lawak Ustaz ko. Ini tekai. Tapi Nama aja. Nama Zikri sebenarnya. Oh Zikri. Zikri itu arti dia Ustaz. Lain tak berzikir. Weh, mengingat Tuhan. mainnya Ustaz ya. Orang lagi sembahyang mengaji. Seolah sok kalau layak do banak ngadi mau sok. Mau cariin deh sok. Amin. Makasih banyak-banyak Ustaz ya. Yalah. Iko Ustaz bawa sampai ada studi lah cak. Rancak pemenangan. Ko Talago Pulai ko termasuk sejarah juga. Jadi ada sampai studi cak lain ko. Situ baca cerita panjang. Kalau nampak sampai tadi dah. Kawasan ini namanya. Daerahnya kalau orang sampai Bajuru namanya di situ
kerambi sebatang. Bisa batang Ustaz. Kerambi sebatang. Siku ideal sampai nama buru wah. Kalau anda tersebut dan marang buru kerambi sebatang. Lagi nak buru. Sampiang babi koyo Ustaz. Babi lah santiang lah. Baca Ustaz. Tampe aja. Oh, tampi. Kalau bahasa jarang sebenarnya. Nah, buat kita nonton di situ. Kalau buat babi di situ. Kau nak nampak aku gunung Merapi kau. Yang Nampak kadang tak? kau Ustaz. Yang kadang kau gunung Merapi ni. Gunung Merapi tu. Tu nan ujung tu, nan tengah tu gunung Segalang. Dan paling ujung dia ni gunung Tadike. Bantu ada ketek di situ tu nyonya kadang tu. Nak kamari kau Bukit Tamasi kau pernah dua. Iko ko Ustaz. Kau sama kau. Kau bukit kau. Kau Bukit Lantiak. Bukit Lantiak. Kita bikin mantik Ustaz. Nah, Bukit Lantiak. Jadi kalian nak apa mau tu? Hiking hiking kalian. Oh, tu bawah. Ibu tengah sawah tu. Foto cek tu. Oh Ustaz. Tu. Balik tu ada lurah. Lurah tu, lurah tu maksudnya matang ketek. Batang iya. Ya. Jorong tadi namanya Ustaz. Langkahi lelok. Sebab aku lihat tu aku masuk nampak. Ini pak. Iya. Iya kan lagi ketek je Ustaz. Bawa kawan bimbang kawan. Kalau nak bersih, tetap perkemahan lancar. kalau bersih lebih dia boleh bimbang Ustaz. Oh, nak Kalau boleh. bimbang anak. Benian aja sih. Wah lah bini. Lah Rencana petang ada ni Ustaz. Senek lah Ustaz. Senek relay Ustaz ya. Kalau bini wah nak. Timbang tanduk ada ni Ustaz. Itulah. Anak lah orang. Rencana ada dah Ustaz. Oh, Ya lah. bini lah, ada bahas Ya. kan dia banyak. Aku balik ke Baduy masuk semua. Katanya belimbiang lah. Kalau daerah balik aku Kabupaten Solo aku. Jadi awak terletak kini ko perbatasan antara tanah datar dengan Solo. Itulah kita perkenalan Nagari Simawang. Simawang. Jorong data. Bagus Simawang namu. Kan mereka timbul pertanyaan gua. Ya. Kalau orang nak bertanya kan namu lagi pertanyaan gini gua. Buat Buat lagi Ustaz. jawaban. Simawang ko namu asalnya dari sebatang pohon namanya Simawang. Batang Simawang. Batang kayu gadang. Dek karena batang kayu gadang ada dua Simawang. Ada 8 jorong. Simawang tu sarang ulang siap-siap. Sarang ulang kerja. Lah tu lah dua profesor di Simawang. Yang yakin nama surang. Cari surang profesor. Awak nak mau jadi profesor. Bawa nama Ustaz. Itulah awak. Kita tu. Awak tu. Awak dialah urusan agama dia lah awak bahas. Jadi kok kami rencana dulu main Malai mah. Tapi rencana tu nak sampai ni. Kok nak tu. Kok kami rencana dulu kok sampai menonton macam kudu dulu rencana. Bukit wah. Di keliling gua dia kurang lapangan macam kudu. Dia orang nonton teh ada lah. Tapi dia tak ada ikut mana. Ikut dia nak adu. Iya. Ini nampak awak daerah tak? Nonton tu sedar tu soal sana lu. Di samping daerah Ustaz. Desa terindah. So, Di situ bisa lo nonton ya Ustaz. Ya. Kalau lah bawa rumah soal bawa lah sama dia. Yalah. Di kemarin kita lagi Ustaz. Kita fikir je lah untuk selanjutnya tu. Episode selanjutnya. Ada mau episode? Mau part. Trennya Ustaz. Iya. Kok tungke jangan garah kalian. Kalau episode ko bantu seminar Bantu aku tungke malaikat. Oke ajaib Ustaz. Iya. Buat kecil orang Minang Padantang menyinyo ombak gaganya sampai ke daratan kilat tiba cahaya pun Allah pada ini sendiri. Jangan garah kalian. Agak. Allah.
Yalah. Nah, Ustaz. Wah, maaf bilang nih. Bilang kat tadi wah dari bawah tadi dah. Ah, ya. Sa balik lah. Dompet saya. Ustaz kau balik tinggal. Asal mula Ustaz kau. Majan lagi Ustaz. Saya balik dengan luar. Dah, jadi makasih banyak Ustaz. Makasih pulang nih. Jadi Ustaz. Assalamualaikum. Cek kaki Ustaz gua. Lain je le Ustaz. Mampu Ustaz. Onde. Kau pandang Ustaz. Ustazah le jap bawa. Lain ni Ustaz mandi kau Ustaz. Baik. Patah dekat Ustaz patah. Pasti tuai kau. Yalah, aku bawa tupik sekejap deh. Awak cari tu ke masih kau dah dulu Ustaz. Ah, yalah. Ha, di Ustaz. Kurang rimbu. Untuk cek bot Ustaz. Bakal beg dia pinggang Ustaz. Dah di kepala. Tadi mah kota Ustaz. Di kepala.